Hari ini saya akan menyampaikan hadis berkenaan dengan puasa yang menjadi sia-sia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukan pendustaan, maka tiadalah bagi Allah Subhanahu wa taala hajat untuk dia, yakni yang berpuasa. Meninggalkan makanan dan minumannya, yakni puasanya menjadi sia-sia. Apa yang kita dapat belajar daripada pengajaran hadis ini? Orang yang berpuasa apabila memperbanyakkan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain amalan akan memberikan natijah kepada pembentukan diri seorang Muslim yang bertakwa. Sebaliknya, apabila tuntutan dan larangan semasa berpuasa tidak diambil berat, maka akan menyebabkan pahala dan kesan amalan puasa itu akan berkurangan.